Wa kullu, tu ikut. Wa kullu, tak mau dah tarik dah tu. Jangan tarik bibir mulut tepi ni ibu-ibu. Ikut mulut cek. Tengok sini. Wa kullu madmumin falan. Jangan falan. Jangan gitu. Falan. Bukan falan. Bukan juga falan. Yatimma. Wa kullu madmumin falan yatimma. Ada orang melatah pula nak sebut nun, sebut mim. Falan tiba-tiba. Falan. Janganlah tok. Falan. Jangan tarik senyum. Falan. Falan. Yatimma. Jangan ketak bibir mulut. Falan yatimma. Ada yang buat Oh, biasa. Okey? Ikut betul-betul. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidammi syafataini. Damma. Jangan sebut syafatain. Syafatain. Mahu hidung ya? Mahu hidung. Kena clear. Syafatain. Illa bidammi asyafataini damma. Makna dia apa? Dan setiap dhammah itu tidak akan sempurna. Duk kata buat senyum apa? Kontrol ayu lah. Tak mau pergi bergerak bibir mulut. Malu kan nak muncung-muncung. Amboi kalau menyembang tu. Kan? No? Betul lah Kak Saria? Depo. Mana? Tu surat tu semua kan. Lepas tu bila suruh mengaji tak mau muncul bibir mulut lagu tu. Amboi. Kecuali dengan memunculkan bibir mulut. Dia dah sebut jelas dalam bahasa Arab. Ini dalil. Ini dalil daripada Imam Syahabuddin Ad-Dimashqi, Al-Allamatul Qurra. Nama Allamah tu kita sebut ulama. Ulama tu ramai. Al-Allamah, orang yang memang pakar. Allamatul Qurra, gelaran pula Qurra, Syekhul Qurra. Ya. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidammi syafataini damma. Jadi bila kata dhammah, macam inilah keadaan mulut ibu-ibu. Andama taquluna dhammah hakadha syakl al-fam. Hadha syakl al-fam. Kaifa yakun syakl al-fam? Ala besar sangat ada mulut muka kita. Indimam syafatain ila al-amam. Dia sebut mulut tu kena muncung ke hadapan. Kenapa dia mention ke hadapan? Sebab ada orang muncung mulut sampai kena hidung. Tak sampai. Tak sampai juga. Ke sini. Kan? Ada pula dia pergi muncul ke bawah. A'udzu billahi minasy syaitan. Tu sebut ta muncul tu, dia muncul mulut dia ke bawah. Wailul likulli. Apa saya baca gitu dah? Ustaz nanti perhati seorang jemaah surau ni yang main ustaz perhati seorang baca. Kacau lah mana cakap dengan ustaz. Tengok cakap dengan ustaz. Ustaz nanti ustaz perhati semua jemaah surau yang baca. Dia buat mulut dia macam mana. Silakan cakap. Kan? Emergency lah tu. Ya. Amboi duk tengok ustaz dengan ni pula dah. Tengok saya ni. La haula wala quwwata illa. Dia menghadap kat saya tak, tapi mata tengok sini.
Jadi ibu-ibu bila jumpa aja setiap kalimah setiap huruf yang bertanda dhammah, wajib munculkan bibir mulut macam mulut tu, macam tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh kan, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Contoh ayat pendek tu kan, Abasa wa tawalla. Tu huruf waw tak ada ni kan. Kita cari surah yang ada banyak yang terima. Qul huwallahu ahad. Mulut tu muncul betul. Qul huwallahu ahad. Allahu kan? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baru bagi hak dhammah yang kita duk sembang daripada mula saya masuk duk Assalamualaikum. Lepas tu saya pun duduk, saya pun baca kalamun qadim dengan ibu-ibu. Nak fokus yang ini. Cerita pasal tajwid, Allah tu turunkan Al-Quran dengan tajwid. Semuanya nak fokus kat sini. Sebab tu nama talaqi musyafahah. Nabi ajar para sahabat dengan talaqi musyafahah, bertemu dan berpandukan bibir mulut Nabi. Kita nak aplikasikan kembali sunnah yang Rasulullah datangkan kepada kita. Bukan sekadar belakang skrin dan juga beli pen. Pen tu baca, baca. Tak nampak mulut pembaca tu. Nabi kata talaqi musyafahah, bukan faqat mustami'ah, bukan sekadar mendengar, belajar melalui pergerakan bibir mulut guru. Hadha huwa point. Ini point kita. Tamam. Ya Allah, berilah rahmat dan rezeki yang melimpah ruah kepada para suami yang mengizinkan ibu-ibu yang datang ni. Berilah mereka kebahagiaan dan limpahan kasih sayang kepada mereka, kerana mereka sangatlah menyayangi isteri mereka. Berilah mereka pahala juga yang berlipat ganda dan syurga yang tiada apa panggil? Bighairi hisab, tanpa hisab. Kerana mereka memberi keizinan kepada isteri-isteri mereka, memberi saya sokongan untuk perjuangan Al-Quran Karim ni, perjuangan untuk bacaan yang tepat. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna min da'watina ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada encik-encik suami